Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam channel Zulkifli Haji Ali. Sedikit pengusian mengenai pengalaman saya lah dalam ternakan ikan tilapia dan lobster. Kalau tengok daripada ruang yang saya buat ni memang tak besar mana pun, tapi saya gunakan sepenuhnya ruang yang ada. Terutama sekali sebab saya duduk tinggal dekat kawasan perumahan ni. Korang sedia maklum lah kalau kawasan perumahan ni ruang apa yang ada sangat. Jadi bolehlah kita buat untuk ternakan secara kecil-kecilan ni. Sekurang-kurangnya kita akan dapat juga sedikit faedah lah daripada apa yang kita lakukan ni. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsi juga tentang pam Sobo WP2880 ni. Ini mungkin daripada sambungan daripada video yang lepas lah. Sebab video yang lepas tu saya review pasal berkenaan pam ni. Tapi kali ni saya nak kongsi juga bagaimana saya pasang pam ni dekat kolam ternakan saya. Kolam ternakan saya ni kalau kita korang tengok yang baru-baru tu, mungkin baru jumpa channel saya ni, mungkin tengoklah. Kolam ternakan saya ni semuanya berasaskan daripada kok semen. Kok semen ni dia membulat, dan juga satu polytank lah yang saya buat ada penuh dengan ikan tilapia. Hasil daripada jualan saya ni ada juga anak-anak benih ni yang daripada ternakan saya ni saya buat jualan untuk anak benih ikan tilapia. Korang boleh masuk lah dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm. Okey, tanpa membuang masa, macam mana nak pasang ni? Kalau pam ni sebenarnya dia lebih sesuai untuk akuarium ataupun dinding-dinding yang flat lah, yang sama. Sebab kat belakang ni dia ada stiker, dia boleh lekat, jadi lebih mudah. Jadi kalau kata dalam kok semen ni, jadi susah jugalah. Tapi kita ada teknik dia sebenarnya. Apa yang kita boleh buat ni, kita DIY sedikit saja, benda tu memang dah boleh buat lah. Okey, untuk dalam kok semen saya ni, kalau kata korang tengok daripada video-video saya yang lalu tu, saya menggunakan pam yang saiz yang macam ni. Untuk WP2880 ni sesuai sangat untuk kolam kok semen ni, yang saiz dia lebar 3 kaki, kedalaman 2 kaki. Memang cukup cun lah pakai pam model macam ni. Sebab dia ada 2 way juga, 2 way lah. Satu untuk buat filter dan satu lagi boleh dapatkan oksigen. Okey, kalau daripada video-video saya yang lalu tu, saya buat saya beli yang ni saja, yang filter saja, yang pam saja. Dia tak sekali dengan filter atas tu. Kalau yang ada filter atas tu, kita boleh tengok daripada kotak dia yang panjang lah filter tu. Kalau kita tengok daripada pam dia pun, dia akan ada beza dia, WP2880F. Kalau ada F tu maksudnya ada filter lah di atas tu. Kalau WP2880 saja maksudnya kalau kita beli packaging tu hanya dapat pam ni saja. Okey, itu adalah satu basic lah pengetahuan. Okey, kalau kita pasang dalam ni, boleh tengok daripada channel saya dulu yang saya buat selama ni. Kalau yang ni dia tak ada filter, jadi saya terpaksa create lah satu filter. Jadi senang saja saya buat filter. Saya boleh kongsi juga. Okey, filter yang macam ni memang jadi kontroversi lah. Sebab mungkin ramai juga yang tidak percaya dengan apa yang saya buat ni. Tapi daripada review daripada channel-channel lain, ada juga yang buat filter tu mungkin habis ratusan ringgit, malahan ribuan ringgit, semata-mata untuk mendapatkan kualiti ayak lah dalam ternakan kita ni. Okey, macam saya ni basicnya mudah. Korang boleh survey lah, ataupun saya akan boleh letakkan link dekat atas ni mengenai filter ni. Link dekat atas ni korang boleh tekan dan dia boleh tunjuk lah video yang saya buat tu mengenai filter ni. Jadi filter ni saya akan pasang lah dekat sini, sambungan ini sebagai pump oksigen, water pump, dan juga untuk keluar oksigen. Dan piping untuk filter ni saya akan menggunakan besen ni sebagai filter. Kalau yang kita beli yang filter dekat kedai tu, korang sedia maklum lah, dia akan ada sekali semua, sekali dengan dia punya kotak panjang dia tu, filter yang panjang tu, dengan ada tudung dan ada span dan filter semua komplit. Tapi macam saya ni, saya hanya ada pump dan besen ni sebagai filter. Okey, saya boleh rendahkan sedikit kamera ni, mungkin boleh dapat gambaran yang jelas lah bagaimana saya nak pasang pump dan filter ni. Okey, sebelum saya nak pasang tu, saya nak tunjuk sedikit. Sebenarnya kalau kata kita nak buat DIY ni, kalau kata macam yang saya tunjuk tadi ni, pump yang macam ni sepatutnya dekat dinding semen, kok semen tu, kalau kata dia licin dekat dalam tu, kita boleh stiker dia macam ni lah, dia akan lekat macam dalam akuarium tu.
Okey, tapi masalahnya dalam kok semen ni dinding dia berlubang-lubang, jadi dia tak boleh melekat lah stiker ni. Jadi stiker ni kita boleh buang lah, kita boleh buang, simpan. Okey, hanya tinggal macam ni saja. Tapi macam mana pula dia nak melekat? Okey, saya boleh kongsikan. Okey, kalau ikut daripada teknik-teknik ternakan saya yang dalam kolam kok semen ni, saya akan menggunakan ini macam ni lah. Yang ni pump yang lama, dah beberapa tahun dah, dia akan rosak lah. Sebenarnya pump ni dia tak rosak, elektromagnet dia memang cantik lagi, tapi dia masalah dia daripada segi lain pula. Mungkin saya boleh kongsikan daripada dalam video yang lain pula lah. Okey, sekarang ni saya nak ambil dia punya dawai ni. Dawai ni memang kena DIY sikit lah kalau kata nak buat nak bagi stabilkan pump ni. Lagi satu, kalau pump ni dia tak sama macam pump yang besar tu, sebab pump ni kalau kata, sebab kita nak buat water pump, kita kena stopper di sini, kita kena stop di sini, kita akan dapat satu one way saja. Okey, macam tu kalau dapat one way saja, tidak kisahlah kalau kata nak stop di sini ataupun nak stop di sini, sama juga. Kita akan buat supaya macam filter saja, tapi kita tak mau oksigen. Jadi maksudnya one way sajalah, sebab sepatutnya dia ada dua way, two way, tapi kita buat satu way saja, one way saja. Jadi sama ada kita nak keluarkan oksigen saja ataupun nak buat filter saja untuk water pump, sebagai water pump. Okey, kalau kata nak buat macam tu, untuk oksigen kita kena buat macam saya yang akan tunjuk sekejap lagi. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak sangkut dia ni. Tapi kalau kata kita nak buat water pump saja, kita boleh lepaskan tu wire yang panjang ni. Wire ni pun lebih kurang dalam 1 meter saja, lebih kurang macam 1 meter saja. Pendek. Ini yang saya buat sambungan ni lah, sambungan daripada plug 3 pin tu. Okey, kita boleh lepaskan terus di dalam kok semen tu ataupun dalam kolam masing-masing lah. Kita boleh lepaskan macam tu, dia tak jadi masalah. Tapi kalau kata kita nak buat macam two way yang macam saya nak tunjuk tu, kena buat DIY sedikit macam ni lah. Okey, saya gunakan dawai daripada mesin lama tu, saya pasang di sini. Dawai ni boleh dapat lah dekat mana-mana, dekat kedai hardware pun ada. Yang ni saya ambil dawai pagang tu. Dawai pagang tu banyak, jadi saya boleh ambil lah sikit. Okey, kita akan pasang di sini. Okay. Cuma kita akan belit dia. Kita akan belit sekeliling mesin ni, pump ni. Lepas tu kita akan bengkokkan sedikit untuk stabilkan dia macam tu, agar dia tak jatuh lah. Yang lama punya saya gantikan saja. Okay. Okey. Okey, macam ni. Dia akan duduk tergantung macam ni. Okey. Okey. Mungkin kalau korang ada idea lagi, mungkin boleh juga menggunakan glue. Glue yang lilin tu mungkin boleh buat lagi macam tangkai ke, ataupun korang boleh buat DIY sendiri macam saya, macam ni lah. Daripada dulu lagi saya pakai macam ni. Lepas tu dekat atas ni akan ada satu cekok lah, sebab kita nak cekok dekat dinding kok semen tu. Ini panjang sangat, sebab kok semen ni pun hanya kedalaman 2 kaki saja. Lebih kurang macam ni lah. Okey. Okey, macam ni saja. Pendek saja. Okey, saya akan buat turunkan kamera untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas. Okey, sekarang saya nak pasang pump ni dan juga filter sebagai komplit lah untuk buat kolam ternakan ikan tilapia ni. Okey, ikan tilapia yang dalam ni sebenarnya ada 5 ekor. Daripada video yang lepas tu saya ambil daripada yang bakar-bakar induk tu untuk dibuat pembenihan di dalam ni.
Okey, pump ni saya akan letakkan macam ni, dah pasang dah macam tadi tu. Okey, saya akan buat, saya akan bagi jalan dua-dua lah, two way ni. Okey, yang ni untuk oksigen. Jadi saya buang dulu. Yang oksigen ni saya akan letak sebelah dulu. Okey. Lepas tu yang ni tube untuk filter. Okey. Jadi yang dawai yang sebentuk tadi tu saya akan sangkut lah di sini, di dinding kok semen ni. Kedalaman pump ni mungkin agak boleh disesuaikan lah dengan korang punya tenakan. Macam saya akan menggunakan lebih kurang hampir satu kaki, bawah daripada satu kaki lah. Okay, saya akan lepaskan macam tu. Okay. Yang ni yang tube oksigennya tu. Okay. Wire ni biarkan dekat luar sikit agak tidak mengganggu. Okay, macam tu. Okay, macam tu. Yang ni saya akan letakkan dengan filter. Okay, besen ni akan digunakan sebagai filter. Okay, untuk pengetahuan korang, kalau tengok dalam video saya tu, dalam filter besen sebagai filter ni, sebenarnya saya tak letakkan apa-apa pun. Tak letakkan apa-apa ataupun batu ataupun sebarang jarin lah sebagai filter dalam ni. Sebenarnya saya akan letakkan macam ni saja. Korang boleh tengok link lah yang saya share tu. Okay, letakkan di sini. Dan yang ni, okey, yang ni akan masukkan dekat sini. Okey, macam tu. Macam ni. Dia akan jadi macam ni. Jadi bila filter ni jadi macam ni, saya boleh cerita sikit. Dia akan menghasilkan satu pusingan air lah dalam ni. Jadi mendapan daripada yang dalam kolam ni akan mendap di tengah ni. Itu adalah basic dia. Mudah saja. Okey, saya betulkan sedikit pump ni. Okey. Kalau tengok mudah saja. Macam ni saja. Tapi sebenarnya pump ni dia tak boleh terlalu ke dalam sangat. Kalau untuk buat kolam pemandian tu, kena angkat atas sikit, di atas sikit. Ada sebab dia dan ada tujuan dia. Tapi sekarang ni saya tunjuk contoh dulu lah bagaimana saya set up untuk pump ni dalam kolam ternakan saya. Okay, saya akan buka sini. Okey, air dah mula keluar. Okey, oksigen dan filter. Mungkin boleh dipendekkan sikit. Okey. Okey, macam tu. Wajah ni biarkan kemas sedikit. Okey. Kekuatan, kalau tengok dari sini, kekuatan untuk dia mengepam air ke dalam besen filter ni memang agak kuat lah, memang berbala. Jadi kalau kata untuk satu set dalam kolam ternakan yang menggunakan kok semen ni ataupun yang lebih kurang saiz yang macam kok semen ni memang sesuai. Kalau kata untuk akuarium saiz 4 kaki, akuarium 4 kaki memang sesuai sangat lah dengan WP 2880.
Okey. Jadi kalau tengok dalam kolam ni, dalam kok semen ni, kita akan dapat dua kaedah. Satu untuk filter dan satu lagi oksigen. Sebagai tambahan, kalau kita nak kuatkan lagi oksigen, boleh tambahkan lagi. Okey, macam tu. Okey. Sebenarnya kalau kata kita nak buat dalam kaedah tanakan yang secara kecil-kecilan ni, kita boleh DIY sedikit lah dan kita akan dapat manfaat dia. Cuma kalau kita tengok daripada kos ataupun level-level macam saya sendiri pun, saya akan menggunakan satu kaedah untuk paling jimat lah. Kalau pump yang macam ni dan juga filter lebih kurang macam ni. Okey, kos untuk mendapat ni pun hanya dalam beberapa puluh ringgit saja. Jadi untuk satu kolam ternakan ni kita memerlukan hanya kos yang sedikit lah untuk buat ternakan ikan tilapia ni. Okey, semoga bermanfaat apa yang saya kongsikan ni. Sekiranya korang suka dengan video ni, korang boleh bantu saya dengan satu like dan satu subscribe. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera.